Di sebalik rangka haiwan yang tersusun rapi di muzium, sebenarnya tersembunyi dedikasi luar biasa sekumpulan individu yang mahir memelihara haiwan yang telah mati agar bentuk dan rupa binatang berkenaan dapat dikekalkan. Menerusi segmen Potret Inspirasi hari ini, wartawan Aslina Abu Bakar menyingkap dunia taksidermi. Dianggotai 7 kaki tangan, unit ini bernaung di bawah Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor Padat. Mereka bertanggungjawab melakukan proses pengawetan dan konservasi secara menyeluruh. Antara yang rare yang kita dapat adalah harimau kumbang, di mana ia mati ditembak oleh pihak pilitan kerana ia menyerang orang asli di kawasan Sungai Siput sana. Dan tim kami telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan taksidermis itu, dan kita bekerjasama dengan pihak pilitan. Salah satu cabaran yang perlu ditempuhi mereka adalah ketika ditugaskan mengawet seekor buaya dan tapir yang beratnya mencecah hampir 200 kg. Cabarannya itulah kita perlu siapkan koleksi itu dengan jangka masa yang cepat untuk proses flashing dan juga skinning. Sebabnya kadang bila ada cabaran tu yang kita sebutkan tadi, dia akan menyebabkan bau yang busuk datang daripada spesimen. Sebab kita bekerja dengan kita panggil bangkai kan, jadi dia akan menyebabkan bau yang tidak menyenangkan, dan juga proses pengendalian spesimen itu kadang berat dan besar saiznya kan. Terdapat 2 kaedah utama dalam proses pengawetan spesimen, iaitu kaedah kering dan basah. Kaedah pengawetan kering merangkumi beberapa peringkat penting, antaranya pengukuran saiz, melapah, pembuatan acuan, mengulit, menyingkirkan daging dan lemak, rendaman, cucian, penyamakan serta penyelenggaraan akhir. Pada bahagian tulang pula, prosesnya melibatkan perebutan terkawal serta pelunturan dan cantuman. Sebenarnya dalam taksidermi ini semua seronok sebenarnya. Sebenarnya taksidermi ini adalah satu seni sebenarnya. Kita menjadikan sesuatu yang mati itu kepada bentuk yang asal. Itu sebenarnya antara kaedah yang kita laksanakan. Dalam melaksanakan tugas ini, semestinya mereka perlu mematuhi etika yang ditetapkan. Etika kami di Padat juga, kami tidak mematikan. Kadang-kadang isu ini agak sensitif pada pecinta-pecinta haiwan kan. Jadi pihak Padat tidak mematikan haiwan, melainkan kita dapat daripada pihak pelita ataupun daripada badan kerjasama dengan Padat, pet shop dan sebagainya, yang mana spesimen yang dihantar ke pihak kami adalah spesimen berdasarkan yang telah mati. Selain itu, keselamatan dan alam sekitar sentiasa dititik beratkan. Hanya bahan kimia rendah toksik digunakan, selaras dengan garis panduan Jabatan Muzium Malaysia. Di hadapan saya ini merupakan peralatan yang digunakan oleh taksidermis ketika melakukan proses pengawetan. Dan untuk makluman anda, ini salah satu alat yang digunakan, dan alat ini diperbuat daripada tulang ikan paus. Dan dikatakan penggunaan alat ini sangat praktikal kerana ia tidak akan merosakkan spesimen ketika proses pengasingan kulit dilakukan. Meskipun berdepan cabaran seperti kekurangan tenaga kerja dan pengendalian spesimen bersaiz besar, usaha ini bagaimanapun mendapat sokongan pelbagai pihak, termasuk universiti tempatan dan jabatan muzium lain. Aslina Abu Bakar, Buletin TV9.